So apa misi kita Dina sekarang? Kek. Ya, flavor apa? Bag. Oh, okey. Tapi pink sangat pula. Ni. Spray kat dia. Hah? So guys, misi pertama kita berjaya. Oh, hadiah tak nak tunjuk. Oh. And this one is blueberry. Bukan, strawberry berry. Oh, strawberry berry. Wow, your English is really good. Yeah, you know me. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so untuk video hari ni Arif nak buat vlog. So actually hari ni kita nak buat birthday untuk kawan kita orang. Tapi birthday dia hari tu 30 bulan 5 hari tu. So Arif dengan kawan Arif, Dina dah plan nak celebrate birthday dia hari ni. Actually birthday boy ni dia daripada KL, dia ada urusan sikit. So dia nak on the way balik Melaka dah, nak balik sini dah. So sebelum dia sampai tu, kita orang nak beli kek. Lepas tu kita orang ada nak beli something lah untuk dia, untuk celebrate dia punya birthday ni. Okay, kat mana tu korang kena stay tune lah, kat mana kita orang pergi. So sekarang ni Arif nak pack dulu hadiah dia. So Arif ada belikan dia sling bag ataupun crossbody bag macam tu lah. So ni ada paper bag juga. Arif dah siap tulis dah pun. Jom kita pack dulu. Sekejap Arif ambil salotap. So guys, Arif dah siap pack dah. Okay, so nanti kita akan stay tune vlog kita dekat sana, okay? Let's go. So guys, sekarang ni Arif dah sampai rumah Dina. Okay, so Arif nak pergi ambil dia dulu. Lepas tu kita nak pergi beli kek. Lepas tu nanti Amir akan datang kat rumah Arif. Lepas tu nanti Arif akan bawa diorang sekali lah. So dia tak tahu yang kita ni tengah plan nak beli kek dia ni, nak pergi celebrate dia punya, dia tak tahu. Nanti kita tengok reaction diorang. Sepatutnya kita orang plan lain tau sebenarnya. Sebenarnya Arif ingatkan Arif dengan Dina yang pergi ambil kat rumah. Tapi ni sekarang dia cakap dia nak datang rumah Arif. Lepas tu baru kita orang pergi naik kereta sekali. So kita nak berubah plan sekarang. Dah macam agak betul-betul ceramuk sikit sekarang. Sebab kita plan lain jadi lain. So nanti kita tengok lah macam mana nanti, okay? Panas. Beli apa tu? Beli hadiah apa? Hadiah apa? Aku bahan. Dia letak hadiah kat belakang ni juga? Dia letak hadiah kat belakang ni juga? Memang kantai dah, tak payah cakap. Oh, dia dah tahu ke? Memang. Okay, so Dina, kita bersama dengan Dina sekarang. So jom kita pergi beli dia punya kek and paper bag dia, okay? Let's. So guys, sekarang kita dah sampai Lotus. Guys, sekarang kita dah sampai Lotus. So apa misi kita Dina sekarang? Kek. Ya, flavor apa? Paper bag. Flavor apa? Tak tahu lagi. Jom, let's go. Nak bawa tripod lah? Mana tripod? Tripod tak bawa dalam kereta? Aku nak makan dulu kat sini. Ya, tapi pegang macam ni tak profesional lah. Kalau dengan tripod nak buat profesional sikit. Tak ada profesional lah. Sudah kita dah sampai mesti DIY. Apa dia? Beli balon. Di situ. Boleh? Dah bubu. So ni dia. Okay, pilih-pilih. Yang ni okey kot? Macam dia punya? Besar ni. Besar ni? Barang Dina besar tak? Tak ada. Tak besar pun. Tak besar? Nak yang macam ni? Yang saiz macam tu juga? Ni kot? Nampak? Anak. Nampak dalam dia? Mana? Oh, okey. Tapi pink sangat pula. Ni okey? Ni ada? Tak sama lah. Nanti dah diorang buka tu. Dah tak apa tu? Tak baru. Mana ada? Yelah, Nanti nak pegang dekat mana? ni dia ada dia punya ni. Oh, okey. Tu. Dia tak ada ni ke? Pelekat ke? Adalah. Ni dah terkoyak. Miss Koni hijau Miss Koni hijau. Ada ke? Yang ni? Belakang ni? Meriah tak? Macam makcik-makcik. Ni lagi kot? Belum. Jom. Dah confirm? Confirm lah. Ni ada balon-balon tak? Ha? Bagi Amir pakai lah. Ni. Spray kat dia. Ha? Amir nak? Ni pergi berenang boleh lah Amir pakai. Amir
nak apa? Aku tak tahu dah. Ini bukan dah beli hadiah ke? Oh, nak tambah-tambah. Beli casing lah. iPhone 12 Pro Max dia punya. Mana? Kalau casing bahagian depan sekali. Inilah Capybara. Capybara. Dia nak ke? Dia kan suka pergi KL kan? Belikan dia ni. Besar sangat pula, tak muat. Ya, apa panjang sangat ni? Mana casing? Casing ke? Siapa ambil? Tak banyak pilihan. Tak banyak pilihan. Maksudnya 12 ke tak ada? 12 Pro Max kan? 12 Pro Max. Ni? So guys, misi pertama kita berjaya. Zoom lagi. Yeay. Memang. Dia kena upgrade kat phone baru. Ha? Apa dia ambil? Mana ada? Nampak kaca kendai ke? Tak ada. Sebab tak banyak pakai minyak kot. Dia kering. Ni ada perfume. Perfume. Jom lah. Esok orang So guys, sekarang kita dah sampai sikit resepi. Dah beli cake dia pula. Ramai. Ni yang kecil. tak apa. Yang mana? Manis sedap. Caramel ni. Ada kacang ke dalam ni? Tak ada. Okey juga. Nak yang caramel ni satu slice. Okay, kek kita dah dapat dah. Amir pun dah sampai kat rumah. Kita pack hadiah dulu. Nanti suami dia sendiri buat. Nanti kita buka lah unboxing. Oh, hadiah tak nak tunjuk? Oh. Tak surprise awal-awal video dah tahu. Okay. Okay, kita pun dah siap packing dah. Okay. Pampers baby. Okay dah. So nanti jom. Tak habis sendiri. Dia dah kahwin dah sebenarnya. So guys, sekarang kita dekat rest house. Sunset guys. Sepatutnya kita bungkus duduk kat sini tengok sunset. Makan bertemankan lalang. Nak kat sini je. Bau-bau lompang. Okay, hari ni guys kita nak makan dekat Sunset Tiga Rasa. Pasta and dessert. Bawa sekali lah. Saya kek kau. Jujur sangat ni. Hadiah? Tak payah lah jadi. Guys. Apa dia? Dipakai lah. Mana kita hotel lain lah. Boleh bawa ke makanan luar? Tak, kau boleh bawa ke makanan luar masuk? Boleh ke? Dia ada dessert tau. Confirm Kita try dulu. Kau kena halau. Halau kita letak dalam botol. Restoran Rest House. Apa dia? Jom. Assalamualaikum. Satu full lengkap lah. Apa tu? Oh, coklat. Warna coklat. Ni pun. Lah. Masa kau tak pakai badge juga, meh? Ada seluar, meh. Assalamualaikum. Ada dessert juga, ah? 3 orang. Nah. Boleh buat juga. Macam biasa. Biasa. Ni. Set A, miss you. Aku tak rindu kau. Set price 184 Oh, ni balloon. Makanan dia ni je. Oh, boleh deko Oh. Tak ikut. Kan, satu ikut. Dia pun bantu buat ni. Sorry lah. Memori
last forever. Lah. Sebelum kau pergi Selangor. Jauh tau. Satu So kita dah sampai dah air kita. This one is chocolate. This one is mango tango. Apa? Mango tango. And this one is blueberry. Bukan, strawberry berry. Oh, strawberry berry. Wow, your English is really good. Yeah, you know me. Kenapa korang punya ada whipped cream, aku punya tak ada whipped cream? Adalah ni kan putih ni. You want is milk. No, buih. Ya, ni buih lah. Ya ke? Ya, dia tarik tu. Ni lah buih dia. Ini buih. Whipped cream. Ambil Okay. buih dia dah ke bawah sikit. Dia dah mendak. Okay. Mana ambil punya? Dia dah pindah-pindah pada mana tu kau. Okey, jap. Kau teka. Okey, mana kau punya? Susah ni. Susah kan? Yang ni mana aku ni? Ni dulu. Ni dia. Aku rasa yang ni lah aku ni. Oh, ni. No. Tutup mata dulu, tutup mata balik. Okey dah. Okay. Mana? Oh. Susah kan? Dah malu dah 25 dah macam. Tada. So ada punya menu ialah nasi goreng chicken chop. Ini punya menu? Carbonara, spaghetti carbonara, chicken chop lah. Ya, Bukan chicken sepatutnya chop, bukan chicken chop, chicken chop. chicken char. Bukan saya yang tulis, Siapa? dia yang tulis. typo. Okay, tengah tunggu menu Amir pula. Ambil So menu Amir ialah spaghetti aglio, chicken guio. Tapi kau punya kecil sebab apa? Bila grill dia tak ada tepung. Ni dia saluran tepung saja. Oh, so kau masuk ke chicken grill lah. Okay, so mari kita enjoy the food. Betul? One million zillion jillion dillion cotillion times later. Guna seperti saya, pasti menyelerakan. Halang aku ada kan. Kita review mango chocolate kita. Rasa apa? Rasa coklat, semangga, strawberry. Ada strawberry ke? Ya ke? Ni kan saya magic. Jangan. Alah ni ha. Kau pula. Okay guys, kita dah habis makan. So sekarang kita nak pergi mana Mel? Sekarang kita nak cari apa-apa untuk makan, iaitu kita nak cari susu. Dah muak guys. Cari yang macam fresh lemon lah. Yang potong muak lah. Potong muak. Aku rasa Swiss coffee. Swiss coffee. Betul lah. Nak makan apa? Dia tak buat kencing lagi buat sen. Ambil dah kena decide dari dia. Tadi kata dia nak pergi pantai. Di pantai. Kita tak nak pergi pantai. Kita pergi Sungai Melaka. Sungai Melaka. Tengok boat lain 5 malam. Okey juga. Okey Dina. Jom. Okay, jom kita pergi ke Sungai Melaka. Okay, let's hayu. Okay guys, so disebabkan kita orang tengah muak, so kita orang kena pilih air yang macam fresh gitu. Betul tak? Betul. Okay. Dia tengok kamera, dia kata cantik lah. So kita nak pilih air yang macam fresh gitu. Apa nama air tu Dina? Apa nama air tu? Air apa? Air yang kita nak order tu. Ni. Ha. Lemonade. Yeah, ada lemonade. Kopi sini kau air. Fresh lemonade satu. 2. Taram papam. Ni dia. Dapat dah guys.
We got untuk menghilangkan muak. refreshing water. Yeah. So guys, kita sekarang dekat my box. Siapa punya idea? Dina. Mana dia jahat? Karaoke tak jahat lah. So kita karaoke dah guys. Sebab tadi dah makan banyak-banyak, so kita nak buang tenaga, betul tak? Boxing camp. Oh amat. Aku hanya Janjilah. Masuk tempat kau. kalian rakam. Kita cuba. Dia tak boleh jadi diri sendiri. Kau jatuh di pelukannya, padahal aku yang berjuang. Aku yang fahami, aku yang jodoh orang lain. So I put in my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I never did that, I think I'd have heart attack. I think I'd have heart attack. I think I'd have attack. Never gonna sway to another guy. When you come around, you get a paralyzed. Two hours later. Dah ini sekarang ke? Kena ambil sangat lah. Oh ya. Sebab kat sini terang sikit. Nama. Tara pam pam pam. Dia nak rakam. Buat Lola. surprise dulu lah. Oh, actually. Okay. Sekejap. Okay Dina, kita nak surprise Amir tau Dina. Okay. Aku rakam kau. Ha? Kau yang perlu YouTube ni nak tengok kau. Ya, Dina dah tak tengok ke? Ana, sebab aku tak popular. Okay. Birthday man. Thank you. Kau tak tahu ke daripada tadi tu? Tak tahu. Happy birthday Amran. Amir ayah kau. Nah. Say thank you so much guys. I very appreciate it. So like diamond in the sky. Okay, jom. Dia nak suruh unboxing kat dalam. Abang sebut dulu. Tapi tak beli lah. Kita tak beli. Bukan unboxing saja. Guys, tengok ni Tak beli guys. Unboxing saja. Tidak. Oh my god. Okay, kita nak unboxing. Pada Mama dan happy birthday Amir. Okay, thank you so much. Daripada aku dulu lah. Ada sulit tengok. Betul hotel. Nah, kau pakai ni ha. Oh. Dia dari Baru model. Oh. Tak ada apa-apa. Okay. Amir dot. Tapi baru lah, tapi okay, film tu dia peladu sini. Mana putih ya? Tahu tak daripada mana? Tahu tak dari mana? Tahu kan? Nama apa dia? Oh, ni. Drum. 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 Okay. Kamu lah mixing. Itu tiap lah, itu set dish. Baik. Okay, thank you so much. Ini pada Dina. Daniel. Aku nak unboxing. Dah tukar tab. Oh. Sama. Semar. Wow. Belum. Oh, the bag ke? Oh. Wow.
Guys, tapi sama ada. Malu lah orang tu. Dia dapat kot. Dalam beg dia ada apa? Ya, Adin. Dia hadiah. Okay. Alright guys, so dah settle lah kita punya konten untuk hari ni. So apa perasaan Amir? Saya sangat gembira. Yeah. Saya sangat happy. Pertama saja tadi kita pergi makan dekat Rest House. So makanan dia memang sedap sangat. Yeah, memang on top. Sedap dok. Okay. Lepas tu kita makan dessert. Kita makan cake. And then kita pergi secret recipe. Lepas tu beli air. Lepas tu beli air Mixway. Air Mixway memang sangat sedap. Dan murah, affordable. And then kita pergi karaoke yang memang sangat experience yang sangat menarik. Macam buat podcast. Sangat menarik karaoke, kita nyanyi banyak lagu. So enjoy lah, enjoy sangat hari ni. Dan acara kita yang terakhir tadi, kita acara membuka hadiah. Dan saya sangat terkejut. Kau dah macam formal sangat ni. Formal sangat itu sajalah. Sangat terkejut lah. Sangat terkejut. So macam mana plan kita ni nak okay? Plan kita okay? Tak, kita tak buat plan ni pun. Kita sebelum-sebelum dah plan-plan tapi tak jumpa-jumpa kafe yang paling best tau. Kita tak tahu. Alah semalam baru tahu. Kau buat lah tanya aku apa benda kafe yang menarik main kat belakang ni. Takkan sebenarnya. Kantai. Nanti aku tak lah terkejut. Bawa terkejut lah. Macam tadi lah. Dah bulan 11 pula lah. Bulan 11 kan? Ke tak ada? Ada, mesti ada. Tak ada kami kan? Dah lah, kalau nak kena datang kat aku. Oh, Engkau lah balik Melaka. Melaka dah bosan. Kena buat something different. Kita buat luar Melaka pula. Lepas ni every year orang lain punya birthday, satu orang satu negeri lain. Kalau 4 bulan negeri dah habis? Macam kita 3 orang kan. Okay, Melaka dah skip lah, 13 dia dah tinggal. So lepas kita dah pergi 3 bulan negeri tu, kita keluar pula. Di luar negara pula. Kita pergi Indon pula. Makan modal. Jadi kalau birthday kau nak ke Adan tu boleh lah. Birthday aku nak ke kau dekat tu. Selang 2 bulan. Sakit sikit lah. Okay lah, so itu sajalah kita punya vlog untuk hari ni. Masuk tak semua muka? InsyaAllah. Sebab tak ada 05. Nantilah guys, kalau ada rezeki kita upgrade kamera pula. Okay. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan untuk subscribe, like, comment and share. Jangan lupa subscribe YouTube Amir juga, dia ada nak post konten baru nanti dengan dalam editing. So yeah, itu saja video kita ni. Jangan lupa tekan untuk subscribe, like, comment and share. Kita jumpa di next video. Okay, bye.